Hai, Assalamualaikum. Biskut Nestem ni memang kegemaran ramai kan? Sebab apa? Sebab ianya sangat sedap, rapuh dan baunya sangat wangi. Tapi sahabat mesti terkejut tau bila cuba resepi saya ni yang luar biasa sedap, luar biasa rapuh dan luar biasa wangi. Sebab apa? Sebab saya ada tambah toasted coconut ataupun kelapa kering yang disangai dan juga serbuk badam. Memang extra sedap. Jom teman saya rasa. Tapi kita tengok dulu tekstur biskut Nestem saya ni. Okey. Cantik kan kejadiannya. Belakang pun masak elok. Okey, saya patahkan dahulu ya. Kalau dapat dengar rangup rapuh betul. Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa biskut Nestem ni sedap sangat-sangat. Saya makan ni waktu malam tau. Okey, lepas buka puasa. Ya Allah, Alhamdulillah. Rapuh betul biskut Nestem saya ni. Manis je, just nice, tak manis sangat. Tengah-tengah kunyah tu kan. Tergigit kelapa tu. Tergigit pula Nestem. Memang love sangat rasa dia. Dahlah sangat sedap. Rapuh pula tu. Bau sangat wangi. Dahlah bau Nestem tu wangi kan. Lepas tu coconut toasted ni pula memang sangat wangi. Bertambah-tambah luar biasa wangi, luar biasa sedap dan luar biasa rapuh. Bila masukkan serbuk badam, bertambah rasa lemak dan jadi sangat sedap tau. Sahabat semua mesti cuba ya. Jom kita tengok bahan-bahan nak buat biskut Nestem Legend yang teramat-amat sedap ni. Kita perlukan 250 gram mentega bergaram. Kalau guna yang unsalted, letakkan sedikit garam ya. 125 gram gula icing. 250 gram tepung gandum. 125 gram tepung jagung. 1 biji kuning telur. Okey, jangan masukkan yang putih ya. 50 gram Nestem, saya kisar sekejap ya. Seterusnya 20 gram kelapa kering yang disangai. Selepas sangai, saya blend sekejap ya. Okey, kelapa kering ni saya beli dekat bakery. Seterusnya 30 gram serbuk badam. 1/4 sudu kecil Amplex. Amplex ni ejen perangup ya. Jangan lupa masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Untuk hiasan saya sediakan 1 biji kuning telur. Saya tambahkan sedikit pewarna kuning ya. Saya juga akan taburkan Nestem. Okey, Nestem ni tak perlu kisar ya. Dan nak cantikkan lagi, saya akan letakkan ceri merah. Jom kita start. Mula-mula keluarkan mentega daripada peti sejuk. Okey, selepas 10 minit kita dah boleh start buat ya. Mentega masih dalam keadaan sejuk ya. Ini untuk elakkan biskut daripada berminyak. Kemudian masukkan gula icing. Gula icing ni saya dah ayak terlebih dahulu ya. Okey, saya kacau-kacau dahulu. Gula icing ni halus, jadi ianya cepat hancur. Waktu kacau-kacau ni tak perlu kembang ya. Okey, kita kacau sebatikan je. Sekarang dah boleh masukkan 1 biji kuning telur. Kemudian kita akan terus kacau lagi. Masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Okey, saya guna penutup tu je. Sekarang saya masukkan tepung gandum. Tepung gandum ni pun saya dah ayak terlebih dahulu ya. Okey, kita masuk separuh dahulu kemudian kacau. Dah boleh masukkan separuh lagi tepung gandum. Sekarang saya masukkan tepung jagung. Tepung jagung ni pun saya dah ayak terlebih dahulu ya. Sekarang saya masukkan Amplex. Amplex ni ialah ejen perangup ya bagi cookies ataupun biskut dan menjadikan cookies ni rangupnya tahan lebih lama.
Saya masukkan serbuk badam. Seterusnya nestem. Okey, kita kacau-kacau lagi. Kelapa kering yang disangai tadi, saya masukkan pewarna purple ya. Okey, kemudian saya sebatikan warna tu. Seterusnya saya letakkan sedikit pewarna pink. Okey, ini daripada jenama My Flavor. Okey, so saya gaul-gaulkan sebati dahulu. Sekarang saya masukkan ke dalam adunan tadi. Waktu ni saya ulis sehingga dapat dough yang lembut. Okey, yang tak melekat pada bekas dan juga tak melekat pada tangan. Mesti dapat dough yang lembut macam ni dan boleh dibentuk. Sekarang saya tutup dough dengan kain yang bersih dan rehatkan selama 20 minit. Okey, ni selepas 20 minit, kejap lagi kita akan canai dough dan juga bentukkannya. Saya letakkan dough di antara plastik tu. Okey, kemudian gilik. Gilik tu jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu nipis ya. Okey, kalau nipis sangat, nanti takut patah. Acuan ni saya celup sedikit ke dalam tepung gandum. Kemudian ketuk-ketuk sikit ya. Okey, ini penting untuk elakkan dough melekat pada acuan. Kemudian saya terap dough. Okey, ni guna acuan bunga. Biskut saya ni lebih kurang dalam setengah inci tebal ya. Kemudian saya susun cookies di atas tray yang telah saya letakkan baking paper. Saya sapukan kuning telur. Okey, kemudian saya letakkan nestem dan juga ceri. Pastikan ceri tu tekan sedikit ya. Supaya bila masak nanti ianya tak tertanggal.
Tadi saya telah pun panaskan oven selama 15 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Saya bakar biskut pada suhu 160 darjah Celsius selama 25 hingga 30 minit menggunakan api atas bawah. Saya off kipas ya. Suhu dan masa ni bergantung kepada oven masing-masing ya. Nak tahu cookies kita dah masak, tolak sedikit dengan pisau. Kalau boleh ditolak, maksudnya ianya telah masak sempurna. Okey, dan di bahagian atas juga dah garing ataupun dah kering elok. Selepas keluarkan biskut daripada oven, biarkan ianya sejuk sendiri di atas tray ya. Okey, kemudian dah boleh simpan di dalam bekas kedap udara. Saya sangat yakin sahabat semua mesti puas hati dengan resepi yang sangat-sangat best ni. Luar biasa sedap, luar biasa rapuh dan luar biasa wangi.